Operasi tindakan perobohan binaan tempat letak kereta di atas rizab jalan di Jalan LEP 3/8 Taman Lestari Putra, Seri Kembangan, Selangor, Darul Ehsan. Sekarang kita sedang menjalankan aktiviti perobohan struktur binaan haram di atas tanah awam. Saya ada nak tanya sikit, Puan, apakah kesalahan yang dilakukan? Membina tempat letak kereta di bahu jalan atas 133 Seksyen 46. Atas 133 Seksyen 46 1A. Okey. Operasi dijalankan oleh unit jalan. Kita dimaklumkan bahawa surat peringatan telah diberi beberapa kali untuk tuan mempunyai struktur robohkan sendiri, tapi sehingga hari ini beliau akan kita akan robohkan struktur tersebut dan kita akan katakan seperti sedia kala. Kerja-kerja perobohan telah dilakukan oleh Jabatan Kejuruteraan Unit Jalan. So, selepas ini dia akan buat kerja pembersihan. Kemudian kita akan baik pulih semula ke pokok ni dengan longkang. Itu saja daripada Jabatan Kejuruteraan. Assalamualaikum.